Assalamualaikum dan selamat jumpa lagi di channel Catman DIY. Okey, hari ni saya nak cerita sikit pasal hos air ataupun wire air dan macam-macam nama lah, lain tempat lain nama. Okey, jadi depan saya ni ada satu hos air yang baru saja saya beli. Kalau kat sini dia tulis flexible garden hose. Okey, biasanya orang yang beli hos ni biasanya nak guna untuk siram pokok ataupun biasanya digunakan untuk nak cuci-cuci kereta lah biasanya, dan boleh digunakan untuk pelbagai tujuan lain. Okey, jadi hari ni saya nak cerita sikit mengenai hos air ni kepada mereka yang baru nak beli hos air lah, yang tak pernah ada kan. Yang dah ada tu mungkin dia dah berpengalaman. Okey, jadi kepada anda yang nak beli, mungkin beli di kedai, boleh juga beli di online dekat mana-mana platform yang menawarkan harga yang paling rendah dan berbaloi. Okey, jadi di sini kalau korang nak beli yang macam gini. Yang jenis macam ular lidi ni, okey, hijau, dia ada corak-corak lah. Okey, yang ni memang tahan lama. Okey, kenapa saya cakap tahan lama? Okey, yang kat bawah ni, yang ni saya pusing lah kat sini. Okey, dah lebih 4-5 tahun lah saya pakai. Okey, untuk siram pokok bunga dan juga cuci kereta. Dua tu je. 3 kegunaan: siram bunga, cuci kereta dan juga cuci lantai. Okey, jadi hari ni saya beli lagi satu untuk letak di bahagian dapur lah. Biasanya saya share nak cuci kat dapur, saya ambil wayar ni. Dah penat lah, malas saya. Yang ni biar je kat sini, dan yang ni saya letak di bahagian dapur. Okey, jadi untuk beli hos ni, dia banyak pilihan sebenarnya. Ada yang jenis berwarna kuning, warna oranye, warna biru, warna krim dan sebagainya. Tapi hari ni saya tak nak buat perbandingan, mungkin orang akan marah dan perbezaan pendapat. Okey, untuk pengalaman saya, yang ni lah yang paling tahan dan dia susah untuk berlipat. Berlipat tu maksudnya macam ni. Kalau yang lembek tu kan, dia jadi macam ni, air tak keluar. So yang ni dia senang untuk diuruskan, dia sangat susah untuk berlipat dan menghalang pergerakan air. Okey, jadi untuk perkongsian pada hari ni saya tunjuk je lah. Okey, kalau korang beli yang ni, harga dia lebih kurang RM15, ataupun korang boleh pilih lah RM15 untuk 10 meter ni. RM15 lebih kurang, RM15 lebih untuk 10 meter. Okey, jadi memang berbaloi lah beli wayar ni. Okey, kalau korang nak beli, boleh je beli kat mana-mana. Saya tak kisah, cuma nak kongsi kepada korang yang sedang mencari benda ni. Okey, yang ni senang guna dan senang untuk kita uruskan. Contohnya simpan. Kalau macam saya ni, saya letak tayar motor saya kat sini, senang saya nak gulung. Dia jadi elok. Dia tak adalah berlipat-lipat dan sebagainya. Tapi memang nampak smart sikit lah. Kepada korang yang nak beli yang jenis gulung, boleh beli yang jenis gulung dan lekatkan dekat dinding. Tak ada masalah, bergantung kepada poket dan bajet masing-masing. Okey, itu saja untuk perkongsian pada hari ini. Kita jumpa lagi di video-video yang akan datang. Assalamualaikum.